keputusan untuk ke Abu Jicio disebabkan trip ni kita orang 2 orang je. Dan untuk hiking, so kalau trip ni bawa orang lain nanti mungkin tak ada hiking dan tak ada kesempatan. So kita menapak daripada Hotel Tavern tu ke sini dalam 20 minit. Ini adalah kawasan-kawasan bas dia. Bas untuk bawa ke Abu Jicio kat sini. So kita tunggu bas kita. Nanti bila bas dah dapat, kita akan tunjuk pula perjalanan dalam bas dan checkpoint untuk hike kat Abu Jicio Lake. So kita dalam perjalanan. Rupanya perjalanan kita akan melalui jalan yang off-road dalam 12 km off-road. Maknanya dia bukan tar sangat lah. Ini ambil masa 40 minit untuk sampai. Kita jaga sampai dalam pukul 9.30 lah. Standard yang ada dalam bas. Hari ni macam ni je lah, ramai je. Mungkin salah satu sebab ada hujan, tapi kita teruskan juga. Harapnya semua berjalan lancar. Baju hujan dah bawa lah. Okay, kita dah sampai ke tempat memulakan perjalanan. Inilah view yang ada waktu baru habis hujan. So tengoklah nasib kita macam mana. Harap-harap kabus atau awan yang di depan tu akan terangkat dan tersingkap sewaktu tengah hari nanti untuk mendapat pemandangan yang lebih cantik. Alright. Okey, terdengar deruan air sungai kat depan tu. Sini ada beberapa ruas tu. Oh, cantik. Best. Ini adalah scenery sepanjang perjalanan setakat ni. Okey. Mula tersingkap sedikit-sedikit. Dia tu dia. Ya. Gunung yang ada.
Kita tunggu awan-awan ini semua beralu mendung berlalu. Kepanasan mula terasa. Mulalah nak buka baju sejuk. Memang inilah yang kita nak pun sebenarnya untuk hiking. Kita bukan nak menawan puncak lagi dah. Dah tua-tua macam ni, tak larat. Kita hanya mencari view-view yang cantik bagi menenangkan hati, melapangkan fikiran setelah sibuk kerja yang memang menyakitkan kepala. Yang banyak berurusan dengan orang, yang banyak kerenah. So hari ni kita berurusan dengan alam sekitar yang tak ada kerenah. Dia bagi kita tengok je. Tengoklah apa nak tengok. Ambil lah gambar, ambil lah video apa yang nak ambil. Jangan cemari mereka je. Jaga untuk generasi akan datang. Worth it lah. Cantik lah. Tu tak puas lagi tu. Nak macam mana tak tahulah tu. Okay, kita jumpa view lagi. Kat depan ni ada kawasan lapang. Belah kiri ni ada sungai. Kalau plan lagi sekali ni, mau aku bermalam kat kawasan ni. Gila view dia kan. Saya nak buat keratan khas untuk orang-orang yang pergi Switzerland tu. Kita ada lah Switzerland dekat China. Kat sini tak adalah keluar air pancut yang air terjun daripada atas gunung ni yang macam latar Brunei. Tapi kalau macam ni dah kira ala Swiss dah ni. So untuk Cik Pejan tak payahlah beli, tak payahlah kumpul duit kat Swiss nak beli apa, nak beli tanah kat Swiss tu dapat sekangkang kera je. Kat sini boleh berkangkang-kangkang rasanya. Kos ke sini pun tak semahal mana lah. So best.
叫这人跟手都不一样。 Okey, semakin lama awan semakin tersingkap. Harap-harapnya waktu tengah hari nanti dia tersingkap penuh. Okey, nampak dah ada sungai depan. Dah laluan kita macam tu ha. Matilah kita. Going that way? Okey. Ambil nafas. Ambil ajak. Okey, masuk gear 1 balik. Marilah. Okey, lajak dah habis. Aduh. Minta nyawa. Okey, cabaran kita semakin getir. Ha? Okey, pelan-pelan. KP Wayan di sini telah ditinggalkan grup. Tapi suara dia orang masih dengar lagi. Tak jauh mana dia tinggal. Hakikat sebuah perjalanan, apa-apa perjalanan pun memang ada cabaran dia. Nampak macam pergi ke tasik, tapi macam pergi gunung juga. Aduh. Ya. Teruskan melangkah. Semakin sukar sebuah cabaran itu, semakin manis menikmati kejayaannya.
Bangun dan teruskan melangkah. Tu kelihatan ada yak ataupun nak. Yang jantan yak, yang betina nak. So orang ni memang ada di kawasan berketinggian 3000 meter ke atas. Kita dalam 3800 meter. Semoga ada sinar mentari kejap lagi. Suhu tak sejuk sangat, tapi dah berpeluh lah. Dah buka dah baju panas. Okay, nun di sana ada air terjun. Ada air terjun, tapi dia tak terjun lah macam kat latar Brunei tu kan. Jauh telah kita ditinggalkan oleh grup kita. Pelan-pelan je lah. So mereka dah jauh ke depan. Mancik kita jauh kat belakang pula. Pelan-pelan kayu. Tak boleh lepak tempat ni lama-lama. Takut batu daripada atas ada zoom sampai ke bawah. So tempat ni kalau nak jalan jangan berehat. Kita telah sampai ke checkpoint yang terakhir sebelum sampai di Tasik. Cuaca berubah-ubah. Oh, ada yang pakai drone pula.
Atas sikit ni. Atas sikit. Macam di awan, di kayangan. Tapi tak ada ni lah, tak ada cable car. Macam kat Switzerland senang sikit. Naik sampai tu. So, alamak, ada orang lalu kat air terjun tu. Memang kena cross air terjun tu lah. Selamat lah. Ni dari jauh. Kejap lagi kita lalu dekat-dekat. Okay, kita makin menghampirinya. Pemandangan yang rare. Oh, ada pokok teratai. Kalau musim bunga agaknya mungkin berkembangan teratai di sini. Oh, ada lagi baki ke atas tu. Kita tunggu mem.
Masih mencabar lagi laluan kita. Belum dapat diskaun lagi. Tapi dah nampak tasik. Adakah ini berarti sudah sampai? Sebab di sana tu ada tasik. Okey, betul. Lagi 448 meter next punya perhentian. Walaupun tak faham bahasa Cina, tapi tadi translate yang bawah ni nak sampai berapa jauh lagi, yang atas tu dah berapa jauh kita jalan. Memang kawasan ni superb. Tadi tengok tasik kat situ je kan, tak perasan pula belakang ni. Ni dia punya belakang ni pula. Tempat ni sebenarnya bahaya untuk berehat sebab batu-batu boleh jatuh di sini. So dengan cuaca ni rezeki kita. Alhamdulillah. Marilah kita meneruskan ke 450 meter terakhir. Tak adalah bunyi air mengalir. Dekat tu dia bergelombang. Belum hujan itu. Kalau hujan so jernih juga air tasik ni. Tak tahulah yang kat depan nanti macam mana pula. Macam tu Aduh. Okay, bateri kita dah limited. Kita ambil pakai Insta satu kali, kasi pusing. Okay, kamera tak sama. Tadi cuaca memang agak suram. Ini telah pun cantik kembali. Dari belah sana pun orang turun daripada jalan lain agaknya. Boleh tengok kat belakang sana tu. Boleh nampak. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima syukurku. Tadi tak nampak apa. Alhamdulillah, Alhamdulillah.
handphone punya tu macam tak real kan. Insta ni tak tahulah jadi macam mana. Tengok orang sana tengah turun. Laluan China tu macam manalah tak tahulah laluan tu. Kalau laluan China pun, laluan kita datang dari sana pun dah rasa macam laluan itu kalau lagi hebat, tiba-tiba dia keluar dari sini bang. Dia keluar dari situ. Oh, itu memang power lah. Bahaya. Tu kalau serok tu sebenarnya. Alhamdulillah, Alhamdulillah.